Adab pertama seorang pelajar, memilih guru yang terbaik dan menghormati. Saya nak tanya sahabat-sahabat, dalam kehidupan dunia kita ni, kita boleh pilih semua benda. Apa benda yang kita tak boleh pilih? Kita boleh pilih apa je dalam kehidupan kita, tapi ada satu benda kita tak boleh pilih. Cuba komen. Bagus, jawapannya adalah ibu ayah. Kita boleh pilih siapa kita kawan, kita boleh pilih, tetapi Allah tak bagi izin kita pilih siapa mak ayah kita, kita tak boleh pilih. Sebab itu, baik buruk mana pun mak dan ayah kita, kita kena redha. Kena redha dan kena mencari redha Allah. Jadi, kita janganlah dia belajar melainkan kepada orang yang benar-benar berkelayakan. Ini memang saya juga sebut, cari guru ni kena cari betul-betul mereka ada ilmunya, melainkan daripada orang-orang benar berkelayakan, terserlah pegangan agama yang kuat, terbukti keilmuannya dan terkenal sebagai seorang yang memelihara ilmunya. Sebab itu para ulama, mereka penting betul mereka cari guru ni. Sebab tu bila mereka dah dapat guru, contoh macam kisah siapa baru ni, Yunus Al-Andalusi, daripada Andalus tu berjalan pergi cari Imam Malik dekat Madinah. Sebab dia dah tahu dah berita sampai dekat mereka tentang ketokohan Imam Malik. Imam Syafi'i pun belajar dengan Imam Malik, Imam Malik pun belajar dengan Imam Syafi'i. Saling nak berguru, sangat menghormati. Walaupun mazhab-mazhab tu kan berbeza. Masya Allah. Sebab tu contoh nak follow siapa kat FB tu, kena pilih. Nak ikut siapa, nak like siapa, nak share konten siapa pun kena pilih-pilih. Dia juga hendaklah melihat gurunya dengan pandangan hormat. Kemudian yakin dengan kesempurnaan kelayakan. Contoh, bila kita hormat guru kita dan kita yakin dengan kelayakan guru kita, kita memang menghormati dia kerana Allah. Percayalah, Allah sendiri yang akan menganugerahkan kepada kita berolehkan ilmu rahmat yang memang berkat.